Cadence Design System ini CDNS, kalau korang labur RM1,000 10 tahun lepas, sekarang ni korang ada untung sebanyak RM15,000. Total return 1,500% ataupun CAGR Compounded Annual Growth Return, macam return tahunan sekitar 32%. Jadi guys, Cadence ini adalah company yang membuat software untuk design chip dan juga PCB. Cadence ini adalah US stock. So bermaksud kalau korang nak beli US stock, korang kena pakai platform Mumu. Mumu ini regulated by SC Malaysia dan Daus ni pun gunalah hari-hari. Tapi guys, dah nak ingatkan yang mana untuk korang boleh beli company macam ni, tak kisah apa pun company, tapi dia boleh terbang dengan sangat dahsyat dan korang pun boleh hodl selama 10 tahun tanpa withdraw adalah sangat-sangat mustahil. Macam Daus sendiri, Daus beli S&P 500 500 company yang terpadu, yang terbesar dekat US, dan korang lihatlah sendiri hasilnya. Ini adalah hari yang ke-193 Daus melabur dan Daus dah untung sebanyak RM21,000 ataupun dah profit 11.66% dalam masa 193 hari tadi guys. Jadi modal Daus sekitar 184k, profit 10%, maka dapatlah profit plotting sekitar RM21,000, which is sangat banyak. Dan kenapa Daus suka S&P 500 ni, dia ada sistem rebalancing di mana dia akan naikkan company yang perform dan dia akan buang company yang tidak perform. Jadi guys, kalau korang nak beli US stock S&P 500, korang boleh daftar Mumu. Dan untuk new user, korang bertuah sebab Mumu nak bagi free reward up to RM1,800 dan cara nak dapat reward ini sangat mudah. First kali daftar Mumu guna link Daus bio, saya tekan registration, buat KYC, and then sebelum korang membuat deposit itu, korang tekan button search kat atas, korang type special deposit and then masukkan kod DAUSDK37, barulah korang deposit minimum RM1,000 untuk dapatkan free reward sebanyak RM140. Jadi untuk fully unlock reward RM1,800 tersebut, korang kena buatlah task-task yang diberikan ini dan jangan lupa claim reward korang tersebut di bahagian My Reward. Dan once korang dah register Mumu guna link Daus, korang boleh join lah group stok Daus di WhatsApp dengan tekan saja link di bio juga. So guys, itu saja, jangan lupa like, comment, follow Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.